Kerabat raja pun minyak alung ke apa ni? Nampak tak? Nampak main. Betul tak? Betul. Itu yang saya cakap daripada awal tadi podcast ni. Yang saya cakap, kalau pihak polis ataupun pihak berkuasa lah, dia betul-betul nak bantras alung, makanya saya rasa alung tak boleh percaya makan. Nampak? Daripada segi yang orang yang ada lesen sampai ke mahkamah, yang munis sekalipun, benda tu ada something wrong. Tuan, betul ke pinjaman alung orang cakap bahaya? Bahaya daripada segi apa? Kalau kau tak bayar, bahayalah mungkin. Sebagai contoh lah, kalau kita tengok dekat social media sekarang, banyak sangat alung ni yang dia bakar rumah, dia kunci pagar, dan juga ada sampai yang simbah cat sekalipun. So macam mana tu tuan? Macam mana? Okey, pandangan saya kalau alung ni dengan sesiapa pun kita pinjam, mesti kita kena bayar. Tak kira lah kita pinjam dengan kawan ke, dengan alung sekalipun, kita kena bayar. Okey, cuma kita bercakap berbalik pada soalan tadi. Kalau kita cakap pasal kita tak bayar alung kan, kalau kita tak bayar alung, itu yang akibatnya. Dan even though kalau kita tengok laporan-laporan yang kita terima daripada mangsa-mangsa alung, semuanya dah buat laporan polis. Kalau alung yang tak bahaya, kalau alung ini satu Malaysia tak bahaya lah, kita kata kita pinjam alung, kita tak perlu takut. Itu kita kena tanya pada pihak PDRM. Kalau pihak PDRM mengambil tindakan, semua kes-kes dia ambil tindakan, dia tak NFA-kan kes tersebut, dia buat buka kata siasatan, makanya alung itu tidak bahaya. Alung malahnya alung akan takut balik dengan kita, dengan pihak polis. Macam mana kes polis tersebut tuan? Dia boleh sampai boleh NFA Sebab kadang-kadang polis ni, mungkin maklumat kita bagi dekat polis tu tidak tepat. Pada kita jangan salahkan kepada pihak polis 100%. Ya, itu tanggungjawab kita. Kita aman, kita tentram duduk di bawah apa naungan yang di-Pertuan Agong, kepada pihak Perdana Menteri dan sebagainya. Pihak berkuasa yang menjaga kita keamanan Malaysia. Okey, kalau kita sebagai yang orang kata masyarakat ataupun rakyat yang sendiri, kita nak buat aduan, kita tak bagi maklumat itu tepat, kita tak bagi kronologi yang betul, memang pihak polis mungkin NFA lah kes tu. Tapi sebagai seorang mangsa lah tuan kan, sebagai contoh lah, kalau sebagai seorang mangsa alung, dia mungkin lah fikiran dia orang pun dah bercelaru dalam waktu buat pinjaman alung. So kalau mungkin lah kan, di side pihak polis pun, adakah ada cara lain yang boleh kita bantu pihak mangsa ni? Maksudnya bantu daripada segi apa? Mungkin bantu dari segi bagaimana cara untuk mengawal alung-alung ni. Mengawal, bagi saya pokok yang pertama adalah pihak kementerian, terutama pihak KPKT, kena stopkan lesen-lesen dia buka kepada pinjaman wang lesen yang pertama. Yang kedua, kes-kes pada alung ni, kes-kes alung ni bukan kes baru. Dah lama, zaman kita kecil-kecil pun masih lagi mak kita dah ajar dah jangan pinjam alung. Dah banyaklah duduk iklan-iklan alung yang mana dekat platform TV kan. Sekarang kita tengok dah tak ada dah, kan. Jadi pihak kementerian ini, pihak KDN kena ambil serius, kena buat bentang di dalam Dewan Parlimen untuk kita longgarkan daripada segi pinjaman-pinjaman bank, pinjaman-pinjaman kredit. Yelah, kita sedia maklum, semua orang urgent nak pakai duit. Tak semua rakyat Malaysia yang kaya raya, betul? Jadi mereka tak ada pilihan apabila nama mereka sitos, nama mereka blacklist, dan ada juga dibankruptkan. That's why lah mereka tak ada pilihan. Apa yang saya melihat, mereka ni nak pinjam bukan suka-suka sebenarnya. Terkadang terdesak, urgent. Ada yang kita terima kes, disampaikan debt collector ganggu dia, dia cari makan di tempat kerja tersebut. Lepas tu dia ada hutang lapuk, dia tak bayar hutang tersebut, maka dia tiba-tiba debt collector ugut nak buat penyitaan dan call HR. Bila call HR, kita sebagai employee, kita panik kan, kita takut kita diberhentikan kerja. Nanti kalau dah berhenti kerja, kita sebagai ketua keluarga, siapa nak tanggung anak bini kita? Jadi apa jalan pilihan dia? Jalan yang masa singkat. Takkan dia nak tunggu apply loan, nak ambil masa 2 minggu lagi nak tunggu lulus. Lepas tu pinjam adik-beradik tak ada, pinjam saudara tak ada. Jadi apa pilihan dia? Pilihan dia social media. Dia search, aku pinjaman segera. Pinjaman segera dapatlah alung. Dan ada pula alung ni pula menggunakan pinjaman wang Malaysia. Dia kaburkan mata kita, yang mana dia kata dia pinjaman yang sah, dia pinjaman yang sahih. Jadi kita tak ada niat pun nak pinjam alung. Kalau boleh semua orang tak nak pinjam alung, betul? Kita dah tahu dah akibat dia apa. Jadi bila dia tengok iklan tu terpampang di muka buku, dia kata, oh ini pinjaman wang Malaysia, dia bawa KPKT, dia ada bank-bank sekian-sekian, dia try. Tapi orang yang pinjam itu sebenarnya dia kena ada ilmu. Kalau pinjaman yang sah, seharusnya berurusan di dalam pejabat.
kena ada surat hitam putih, duty stamping, pengakuan sumpah, dan di hadapan lawyer tersebut kena ada saksi sebagai saksi, bukan melalui social media. Aku nak pinjam 5,000 dapat 2,500. Itu adalah alung. Ataupun aku nak pinjam, aku kena bayar lagi. Kena bayar dulu. Betul. Ini adalah penipuan. Jadi masyarakat seharusnya kena ada ilmu dalam dunia yang agak mencabar dengan media massa kan, yang terlalu hebat sekarang, AI dan sebagainya. Diorang ni kena sedikit sebanyak kena ada knowledge. Kalau tak ada knowledge, ini yang puncanya. Saya ingatkan dia pinjaman wang Malaysian, akhirnya saya pinjam alung. Nampak tak? Okey. Berkenaan dengan pinjaman Malaysian kan, satu orang cakap, saya tertarik lah nak tanya pada tuan kan. Kebanyakannya yang kita dengar sekarang, pinjaman wang Malaysian, customer tersebut kena bagi kat bank. Betul ke macam tu tuan sebenarnya? Syarat nak pinjaman wang Malaysian sekarang kena ada kad bank. Betul, kena bagi pegang. Kalau tak bagi kad bank, makanya dia tak dapatlah pinjam duit tersebut kan. Betul. Bagi saya, kalau kau nak pinjaman wang Malaysian tu, dalam akta di bawah KPKT, seli KPKT, bahawasanya pinjaman-pinjaman yang berlesen tidak perlu memegang kad. Itu adalah satu kesalahan, melanggar akta data pribadi 2010. Salah. Jadi kalau dia betul-betul memerlukan pinjaman tersebut, cubalah cari pinjaman-pinjaman yang sah, yang datang koperasi ada. Kalau dia koperasi, cuba try koperasi, cuba try bahagian kredit, Ion, apa benda. Banyaklah pinjaman-pinjaman di luar sana. Kalau boleh elakkanlah daripada pinjaman wang Malaysian. Tapi kalau betul-betul tak ada pilihan, kalau pinjaman wang Malaysian itu masih lagi meminta kad bank, dan kau pergilah. Kau bagi ya, saya tak cakap kena bagi. Kau bagi, kau call bank, kau block je lah. Tapi kalau boleh jangan kan. Pinjaman wang Malaysian tidak ada hak memegang PDPA peminjam dia. Maksud dia kad bank tersebut. Kalau sebagai contoh lah tuan kan, si peminjam yang sudah berikan kad bank kepada pinjaman wang Malaysian tersebut, ada kat cara yang mana dia takut dengan ugutan. Sebagai contoh lah, bila dia tutup kad bank, nanti pinjaman wang Malaysian ni akan buat ugutan pada dia. Benda tu banyak saya terima aduan. Bagi saya, kalau mereka pinjaman wang Malaysian itu ugut kan, okey, kau dah tutup kad bank ni, akak kena gantilah duit dalam tu lah, kena gantilah ni lah dan sebagainya. Dan bagi saya, kau buat aduan dekat di bawah KPKT je lah. Kau pergi buat aduan je dekat Putrajaya tu, kau buat aduan bahawasanya pihak pinjaman wang Malaysian ini pegang kad bank saya, dan saya dah dapat advice daripada Tuan AJ. Tuan AJ suruh tutup akaun bank tersebut, pinjaman wang Malaysian ugut saya. Buat laporan dekat KPKT. Banyak mangsa ni sebenarnya malas nak pergi menunggu, malas nak langgar jam, malas. Bagi saya, kalau kau dah buat pilihan nak pinjaman wang Malaysian tersebut, kau kenalah ambil tindakan sesuatu. Kau jangan malas. Bila malas, tak apalah pinjaman wang Malaysian tu pegang kad bank aku, tak ada apa pun. Tapi dia tak tahu pinjaman wang Malaysian itu serahkan kad bank dia pula kepada alung. Dan ada juga pinjaman wang Malaysian di depan wang Malaysian. Kalau nama dia ada blacklist dan sebagainya, dia akan buat pinjaman. Dia dapat option yang kedua, boleh pinjam alung. Ini friendly loan. Nampak tak? So kad bank yang dia bagi tu sebenarnya bukan bagi pada pinjaman wang Malaysian, menjadi keldai kepada alung-alung ini. Nampak tak? Tu pasal alung, bila kita transfer, gunalah nama Asma lah, gunalah Farid Kamil lah, gunalah Syarifah On lah, macam-macam nama ada. Ada yang sampai Raja, nama Raja Azura. Nampak? Kerabat-kerabat Raja pun punya alung ke apa ni? Nampak tak? Nampak main. Betul tak? Betul. Cakap pasal pinjaman Malaysian ni juga kan tuan kan, saya pastilah tuan mesti banyak terima aduan, banyak kisah-kisah yang menarik. Sampai saya diberitahulah dekat JJ Consultant ni, dekat sini ni, kita ada terdapat satu kes yang mana satu orang wanita sampai dipenjarakan berkaitan dengan pinjaman Malaysian. Adakah betul tu tuan? Benda tu betul. Satu hari nanti saya akan panggil customer itu, klien kita tu, yang mana kita akan buat sesi interview lah. Hutang dia dah lama tak bayar, almost nak dekat 15 tahun. Consider hutang lapuk. Hutang dia tak banyak pun, dalam 5,000 silap saya. So bila dah interest accumulate, dia jadi lebih tinggi. Kemudian dia customer tu sebenarnya call saya, tuan, polis dah ada depan rumah saya ni, perlu tak saya keluar ke, perlu ke saya jumpa polis? Saya cakap macam ni, kenapa polis tu ada
dia kata sebelum ni dia dah terima LOD, dia dah terima kehadiran lah ke mahkamah. Jadi last sekali dia dapat judgment in default, perhakiman ingkar. Maknanya bila kita dapat date kepada mahkamah tu, kita tak hadir. So bila dia tak hadir, mahkamah decide untuk hantar pihak polis bertujuan untuk ambil kita, bawa ke mahkamah untuk berbicara, bukan untuk buat pertangkapan dan sebagainya. Tak ada. Untuk bawa kita ke mahkamah, kita boleh dua pilihan dia akan bagi, sama ada naik kereta polis ataupun dia escort kita daripada belakang. Okay. So bila dia sampai mahkamah, saya cakap pergi je lah, janganlah ni lari ke apa, nanti nampak kita bersalah. So bila dia pergi, yang peliknya dekat mahkamah ni, sepatutnya pihak yang Arif itu boleh mendengar ujahan kepada pihak defendant. Tapi yang peliknya, si plaintiff ni hanya bercakap je, dan tiba-tiba si defendant nak bercakap, dia cut, dan keputusan menyatakan pihak si defendant ni bersalah. So bila bersalah, yang lagi pelik, sepatutnya escort dekat penjara Keluang tu, penjara wanita tu, dia tak naik van penjara ke, van mahkamah ke, ataupun pihak polis punya kenderaan. Tak, individu. Nampak tak? Jadinya dekat sini, itu yang saya cakap daripada awal tadi podcast ni, yang saya cakap, kalau pihak polis ataupun pihak berkuasa lah, dia betul-betul nak bantras Along, makanya saya rasa Along tak boleh percayai. Nampak? Daripada segi yang orang yang ada lesen sampai ke mahkamah yang mulia sekalipun, benda tu ada something wrong. Jadi saya mungkin akan panggil kita punya klien ni untuk kita sesi podcast tak lama lagi. Betul. Sangat menarik lah cerita klien ni kan, si puan ni kan. So saya rasa untuk penonton di luar sana lah, untuk penonton di luar sana yang ada masalah Along atau masalah berkaitan pinjaman berlesen dan juga berkaitan masalah sivil lah sebagai contoh tuan kan. Kita tahulah mana yang kita nak pergi. Betul tak tuan? Betul. So yang penting, hutang tu harus wajib dibayar. Hutang harus wajib bayar. Betul, tuan. Jadi kepada masyarakat di luar sana yang melihat saya ni, korang bolehlah datang terus walk in je sebenarnya. Tak perlu nak WhatsApp, boleh. Kalau saya punya PA lambat respon sebab banyak aduan kan. Kita punya kehadiran mangsa, tak kisah kes sivil, kes Along, kes orang Malaysia dan sebagainya, hampir 100 orang kan, betul tak, setiap hari. Terlalu ramai. Jadi admin saya susah nak reply. Korang datang je, case agent datang. Yang mana boleh tunggu nak reply, masih lagi nak tunggu jawapan daripada PA saya, tak apalah, tunggulah. Kalau betul-betul urgent, boleh kita cari dekat mana, JAJ Consultant, type dekat Google, type JAJ Consultant, ada alamat Jalan Mahkota. Nampak Mahkota Putra Haig, itulah office saya. Okay. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.